Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, dalam episod Jom Sok Ikan kali ni, saya turun di sekitar Tupah lagi untuk mencari-cari ikan. Macam biasalah kita nak sok ikan. Jom kita tengok ikan apa yang ada hari ini. Okey guys, let's go. Okey, hari ni kita jumpa tempat yang agak menarik juga. Walaupun air agak deras, saya hari ni datang dengan isteri saya. Oh, kita nampak ada orang memancing di situ dan kita nak cari kawasan yang sesuai untuk kita sok ikan lah. Jom kita tengok kat mana tempat yang sesuai. Air agak kuat hari ni. Hari ni air agak kuat. Tapi tak apa, kita try tengok apa yang kemungkinan ada. Jom kita cedok-cedok lah kat area situ. Let's go guys. Okay, macam biasa saya dapat anak beta punek. Inilah dia. Apa, saya akan lepaskan semula sebab yang ni kecil. Saya cari yang besar sikit lah. Dia dah terbang lah. Tu dia dah lompat. Tu dia menyorot kat situ. Okay, air agak deras, so agak susah agak lah pergerakan kita nak sauk semua apa. Tapi saya ada jumpa satu air bertakung kat dalam semak tu. Jom kita tengok ikan apa yang ada dalam tu. Let's go. Okay, kita akan cuba sauk dekat kawasan air bertakung ni. Sebab biasa sini memang kalau air pasang malam ke bila dia surut, dia akan ada lah air takung macam ni. Oh, saya nampak macam dapat ikan. Saya tak sure ikan apa. Jom kita tengok guys. Jom kita tengok ikan apa yang kita dapat Okay. Oh tu. Okay. Ini adalah spesies tebal sisik tebal sisik guys. Hop. Jatuh pula dia. Okay, jap saya ambil dulu. Ni dia guys. Nampak warna dia cantik kan? Ini antara spesies ikan tebal sisik lah. Tak apa, kita letak je dulu. Okay, jom kita tengok ikan apa yang kemungkinan dapat. Okay, macam biasa berudu. Anak beta punek ni anak beta punek. Kecil je. Ni ya guys, anak beta punek. Tak apa, lepas mula. Yang kecil-kecil macam tu kita tak nak Kita cari yang saiz-saiz yang orang kata bersesuaian lah. Okay, dan juga beberapa ekor berudu. Okey, saya akan cuba lagi 2-3 kali sauk dekat situ untuk kita tengok apa yang mungkin kita dapat. Ini saya letak pada sungai. Kan nanti kalau saya tinggal saya tak rakam, orang kata saya tak lepas pula kan. So itulah buktinya yang saya melepaskan semula ikan-ikan yang ataupun apa-apa saja haiwan yang saya sauk yang saya tak nak, saya lepaskan semula dalam sungai. Okey guys, jom kita try lagi tengok ikan apa yang berkemungkinan ada guys. Let's go. Kadang boleh jadi ada cana limbata dalam ni. Boleh jadi guys Dia tak mustahil
Kita hanya kena try je lah. Try and error guys Okay, dia saut je. Kita saut-saut je InsyaAllah kita tengok ikan apa yang ada Okey, jom kita tengok hasil dia. Okey, tak ada apa-apa guys Tak ada apa-apa. Jom kita tengok di sebalik susur tepi ni. Kalau korang nampak ada banyak ikan tebas sisik yang ada di situ. Besar-besar kat saiz dia. Itu guys. Semuanya bersembunyi di bawah batu. Ikan tebas sisik ni dia memang dia punya keistimewaan kepakaran dia. Dia memang terror lah bab sembunyi bawah batu. Okey. Itu dia. Okey. Kita dapat 2 ekor ikan beta footneck dan juga seekor ikan tebas sisik guys Okey. Jom, Korean siap kat sana. Saya kena ambil dulu guys. Alright, jom kita tengok. Okey ni kalau korang tengok spesies tebas sisik dia kemerah-merahan ekor dia dan warna dia kuning keemasan. Dan juga kita dapat ini dia beta footneck. Beta footneck. Op. Hilang dah dia nanti. Rumput tebal Kita kena berhati-hati guys. Sekejap Okey, ni dia beta footneck. Okey, ni seekor lagi. Seekor lagi beta footneck. Okey, ada lagi? Tak ada dah guys. Tak ada dah. Hanya pasir saja. Alright. Dia bawa batu tu. Yang tengah ni. Ni. Sebelah dia batu depan ni. Tu. Lari dah. Dia lari. Dah. Dia lari ke sana. Tu, tengah-tengah tu. Tu nampak? Tu. Yang bergerak laju ni dia boleh jadi daripada spesies ikan limbata ataupun beta footneck lah. Ikan laga dikit, ikan laga batu. Dia memang bergerak agak laju. Kita nampak warna dia hitam-hitam kan. Boleh jadi mereka kali ni saiz yang agak babu ni. Ini dia ikan laga batu. Nampak warna kehijau-hijauan bawah tu. Inilah ikan yang kita cari hari ni Tengok saiz dia agak besar Saya ambil dengan tangan. Jatuh ni.
Ni dia. Besar guys Okey. Dengan beg dia tu. Itulah dia. Keju kita sok dekat di tepi tu. Okey. Okey lagi sekali. Saya tengah fikir saya nak cakap apa, saya lupa. Mungkin kita boleh tengok hasil kita dapat hari ni lah kot. Let's go. Okey, abang kita ni dia dapat ikan cana limbata. Dia dapat dalam 3 ekor anak cana limbata. Wah, cantik hasil dia. Ini dia hasil dia dekat kawasan ni. Sini memang common lah. Cana limbata, laga batu. Memang banyak di sini guys Alright. Okay guys, tak disangka-sangka seekor cana limbata tu dia. Wow. Kita pijak-pijak kat sini ya. Dapat seekor cana limbata. Okey. Okey korang, kalau korang boleh nampak sekat ni, inilah hasil kita sauk tadi Kita dapat beberapa spesies lah. Seperti biasa, tebas sisik, seluang bunga dan juga ikan beta putnek serta kita punya cana limbata lah. Itu cana limbata kita. Dan dekat situ beta putnek kita. Sorry kamera saya problem sikit, tak boleh nak fokus sangat. So inilah hasil yang kita dapat. Jadi saya terpaksa viewkan di sini baru dia clear sikit. So spesies tebas sisik dan seluang ni saya akan lepaskan semula ke dalam sungai. Saya mungkin hanya bawa balik ikan beta putnek dan juga cana limbata saja. Selebihnya ni, yang lele ni saya akan lepaskan semula ke dalam sungai. Tak banyak hari ni hasil tangkapan kita, tapi bagi saya cukup lah, saya berpuas hati. Okay guys, inilah dia. Okay guys, itulah dia tadi kita punya hasil dan juga kita punya aktiviti jom sauk ikan hari ni. Kita bermain-main di sekitar sungai di Lubuk Tupah guys dekat area Tupah. Dekat sini dia memang sungai dia agak panjang, so banyak lokasi-lokasi yang menarik yang boleh kita sauk ikan lah. Kalau korang berminat nak memancing pun boleh dekat sini. Biasanya spesies beta putnek dan juga cana limbata memang banyak lah dekat sini guys Okey korang, kepada yang kembali menonton YouTube channel Cik Mat Rock TV, terima kasih banyak saya ucapkan. Yang baru menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tekan butang loceng notifikasi guys Okey, kita jumpa lagi dalam episod Jom Sauk Ikan yang akan datang. Bye.